A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hassan Adli ataupun lebih dikenali sebagai Imam Muda Hassan, dan terima kasih terus bersetia dengan kami di Madkhal yang akan membincangkan ilmu yang lebih mendalam tentang, kali ini kita nak tengok tentang ilmu ulumul Quran. Dan kali ini saya nak sebut ataupun nak kongsi kepada sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan perbezaan pendapat dalam mengetahui mutasyabih. Baik, kita mulakan dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sadaqallahul azim. Baik. Berkenaan ayat ni, ya, ia terbahagi kepada dua pendapat. Ya. Yang pertama, tidak boleh difahami. Macam mana kita nak faham tidak boleh difahami tu? Alasan ulama yang mengatakan ayat ini tidak boleh difahami disebabkan waw kalau tengok wa ma ya'lamu, waw itu bukanlah huruf ataf. Huruf ataf maknanya kata penghubung, bukan memberi maksud dan. Tetapi waw itu adalah huruf isti'naf yang mana ia berfungsi sebagai permulaan perkataan. Oleh sebab itu, maksud ayat ini menjadi padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Baik. Maksud dekat sini, waw itu bukan memberi maksud dan, tetapi padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Pendapat pertama ini diikuti oleh sejumlah ulama, antaranya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan juga sejumlah sahabat dan juga tabi'in dan juga lain-lainnya. Baik, itu pertama yang mengatakan tidak boleh difahami. Kita tengok pendapat yang kedua mengatakan boleh difahami. Hujahnya kenapa? Kerana waw itu adalah huruf ataf. Huruf yang kata penghubung. Dia bukan huruf istiqnaf tadi, tapi adalah huruf ataf yang mana ia kata penghubung. Oleh kerana itu, maksudnya ayat itu memberi maksud padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi pendapat kedua ini yang menyatakan waw itu sebagai huruf ataf dipilih oleh segolongan ulama lain yang dipelopori oleh Mujahid. Ya. Diriwayatkan daripada Mujahid, ia berkata, saya telah membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas mulai daripada suratul Fatihah sampai tamat. Saya belajari sampai faham setiap ayatnya dan saya tanyakan kepadanya tentang tafsirannya. Pendapat ini dipilih juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslimnya. Ia menegaskan, inilah pendapat yang paling sahih, kata Imam An-Nawawi. Kerana tidak mungkin Allah menyeru hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka. Maka inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, mengatakan ayat ini boleh difahami kerana waw itu adalah huruf ataf, iaitu kata penghubung. Wallahu a'lam. Baik, tadi kita dah lihat tentang pendapat ulama berkenaan dengan takwil, ya. Ayat surah Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang mengatakan tidak boleh difahami. Pendapat kedua mengatakan ianya boleh difahami. Sekarang ni kita nak menyatukan dua pendapat dengan memahami makna ta'wil tu, ya. Dengan merujuk makna ta'wil dalam ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka jelaslah bahawa antara kedua-dua pendapat di atas yang kita dah bincangkan tadi, ianya tidak bertentangan sama sekali. Sebab apa? Kerana lafaz takwil yang digunakan untuk menunjukkan tiga makna. Perkataan takwil itu digunakan dengan memberikan tiga makna. Yang pertama iaitu memalingkan sebuah lafaz dari makna yang kuat, yang rajih, kepada marjih, iaitu makna yang lemah. Kerana ada suatu dalil yang mengkendakinya. Inilah pengertian takwil yang dimaksudkan oleh majoriti ulama mutaakhirin. Itu yang pertama, ya. Itu memalingkan daripada rajih kepada marjih. Yang kedua, takwil dengan makna tafsir.
Ini pun kita biasa sebut juga ya. Iaitu takwil itu ada ulama mengatakan ianya maknanya tafsir. Tafsir takwil. Itu takwil dengan makna tafsir. Iaitu maksud tafsirnya apa? Menerangkan, menjelaskan. Iaitu pembicaraan untuk menafsirkan lafaz-lafaz agar maknanya dapat difahami. Jadi kalau kita sebut ayat mutasyabihat tadi, ada yang boleh ditafsirkan untuk difahami. Ya. Yang ketiga, takwil adalah hakikat yang akan dikembalikan maknanya kepada Allah. Maka takwil dari apa yang diberitakan Allah tentang zat dan sifat-sifatnya ialah hakikat zatnya itu sendiri yang suci dan hakikat sifat-sifatnya. Maka saya melihat daripada sama ada pendapat mengatakan tidak boleh ditakwilkan, ada yang kata boleh ditafsirkan, maka kedua-duanya itu pendapat yang boleh disatukan. Jadi kita boleh meraihkan perbezaan pendapat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Sebagai penutup, kepada sesi ini, marilah sama-sama kita renungi kalam ulama berkenaan Al-Quran, iaitu Syahid Imam Hasan Al-Banna. Beliau berpesan, Al-Quran Al-Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati orang yang beriman. Semoga ilmu Quran yang dipelajari pada sesi kali ini memberi kebaikan serta menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa dahagakan ilmu dan meningkatkan ketakwaan kita, kecintaan dan penghayatan terhadap Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan, kita dapat sama-sama habiskan sesi kali ini dengan begitu baik sekali. Jadi secara ringkasnya daripada keseluruhan sesi ini, kita telah mempelajari beberapa topik penting, iaitu yang pertama, memahami makna muhkam dan mutasyabih secara am serta penjelasan mengenai tasyabuh al-kalam. Yang kedua, mengenali ayat muhkam dan mutasyabih secara khusus serta perbezaan pandangan dalam mendefinisikan kedua-duanya. Yang ketiga, menelusuri perbincangan mengenai perbezaan pendapat dalam kalangan ulama dalam mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang terakhir, menjelaskan melalui pentakwilan membuktikan bahawa antara kedua-dua pendapat mengenai ayat mutasyabihat adalah tidak bertentangan.